Di sebuah planet futuristik bernama Neo Supra, kehidupan damai dan teknologi canggih berkembang seiring dengan keseimbangan alam. Best lah main ni. Yeay. RM2. Beli. Encik nak beli tak? 30 je ni. Tak apalah. Duit saya tak cukup. Bye. Bunyi apa tu? Sakit telinga. Aduh. Sakit. Bunyi apa tu? Aduh. Bunyi apa tu? Kamu semua sudah dengar tentang kejadian terbaru? Ya, tuanku. Saya mencadangkan kita membina benteng menggunakan kayu dan batang pisang. Aku tak setuju. Aku pun. Kalau macam tu, macam mana kita nak kalahkan todak tu? Betul lah. Ikutlah rancangan aku. Guna kayu dan batang pisang buat benteng. Kan senang sikit. Kau ni pun apalah. Yelah. Ikut je lah pendapat awak. Apa ni? Kenapa kita tak guna perisai hologram yang kita guna tahun lepas tu je? Yelah. Betul juga tu Ahmad. Silakan masuk tuan. Baiklah. Hari ni hari apa Lupa pula. Hai tuan. Semuanya dalam keadaan baik? Ya tuan. Okey, mari kita mulakan. Pertanyaan ni lah tuan. Oh ya ke? Sorry. Hasil dari pendapat Hang Ahmad, kehidupan penduduk Neo Supra kembali seperti biasa. Neo Supra kembali bersinar, bangunan tinggi, lampu berputar, dunia maju penuh harapan. Anjing aku, jangan lari. Jangan anjing. Ini todak. Kenapa todak ada kat sini? Ekor. Ni bukan todak. Ini tidak. Langit bergetar, todak besi datang menyerang, bawa bencana dari lautan. Penduduk lari semua gentar, senjata canggih berjaya menahan, naikkan perisai bersedia lawan. Neo Supra teguh